Assalamualaikum. Bismillah. Jadi hari ni korang tunjuk macam mana nak adjust preload dekat suspension lah. Preload ni tentukan kau punya suspension tu keras ke lembut. Tapi sebenarnya keras lembut ni boleh tukar spring. Tapi disebabkan macam motor ni kalau kat Malaysia belum ada lagi yang jual tukar spring dia, jadi kita boleh adjust preload lah apa yang kita ada lah. Kita boleh adjust. Standard ni untuk orang yang berat lebih kurang dalam 80 ke 70 ke 90 tu dah okey dah. Macam hari tu aku masa ride jauh tu ada pennya box dengan passenger pillion, jadi aku letak paling keras. Tapi sekarang ni bila dah cabut benda tu semua tu keras sangat lah. Sekarang ni aku nak lembutkan balik. Okay, tools yang kau perlukan is screwdriver. Ni pengetuk. Ni bukan spanner ni pengetuk tau. Aku tak tahu mana aku letak pengetuk aku. Dengan untuk suspension depan tu, preload depan kau kena pakai spanner 14. Kat bawah seat motor ni ada spanner untuk suspension belakang. Kat bawah seat ni benda lah ni. Selalu motor-motor yang boleh adjust preload belakang mesti ada lah benda ni. So kau punya nak tempat adjustment preload belakang ni ni lah. Ni dia. Jadi ni paling bawah. Paling bawah paling keras. Kalau position paling atas paling lembut. Jadi bergantung lah. Untuk preference aku, tak apa nanti aku tunjukkan beza dia. Kau ketuk je. Ketuk yang bahagian kering atas tu, bagi dia release. Okay, dah pusing. Untuk weight aku prefer dia dekat roughly tengah-tengah. Lebih kurang tengah-tengah lah. Jadi kau ambil benda ni. Dia paling mudah kalau ada belah sana. Benda ni sangkut, so tolak. Tu pusing. Sangkut je, tu pusing. Kalau lawan arah jam, dia longgah. Dia naik ke atas. Jadi benda ni ada leceh sikit lah. Kena bawa bersabar sambil buat. Preload ni penting lah. Untuk daily user ke, boleh buat sendiri je. Ambil masa je. Jadi gitulah. Saya menyumpah pada. Okay. Ni sekarang ni kat tengah-tengah. Positionnya aku, kalau aku ride daily macam ni lah. Tengah-tengah. Lebih kurang tengah-tengah. Okay, nampak kodap. Dah. Kat mana aku nak adjust tu, aku tengah balik benda ni. Tak payah ketat-ketat sangat pun. Dah. Tak bergerak benda tu. Untuk suspension depan pula, so yang kau perlukan is spanner 14. Pusing arah jam. Benda ni turun, dia akan lagi keras. Bila kau pusing lawan jam, benda ni keluar, dia akan lagi lembut lah. Dia ada dua-dua belah. Jangan buat sebelah je, kiri dan kanan. So, jadi macam aku rider weight dalam 80 macam tu. Ni aku punya ni lah, setting lah. Kalau daripada stock tu kira okey lah tu. Yang soft hard rebound apa semua aku letak. So setting yang aku yang depan compression kurang 2 daripada stock, rebound tambah 2 daripada stock. Stock ni maksudnya tengah-tengah, dia ada 20 klik. Standard dia dekat 10 tengah-tengah. Kalau belakang pula dia punya ada rebound je, dia tak ada compression. So rebound dia dekat belah bawah ni lah, punat ni lah. So yang rebound belakang tu aku tambah lagi 2 klik. Lebih kurang. Tu sesuai untuk aku lah.
Depan tu aku tak ada ubah apa-apa lah preload. Sebab aku prefer yang hari tu punya setting tu okey dah. Tak kacau. Dia ada dua. Satu rider preload, satu static lah. Static maknanya dalam keadaan dia berhenti macam ni lah. Dia ada banyak cara. Ada yang suka rider sag. Rider sag maknanya kau yang naik 30%, 30, contoh travel tu 200, ambil 30%. So preload dia kau bila kau duduk dia akan jadi 60mm. 60mm 30%. Tapi tu selalunya kalau betul-betul serius lah. Kalau setakat santai je 10% yang static sag ni dah okey dah. Rider sag tu dia betul-betul tengok berat kau, load kau, dia tengok macam tu. So tu je lah, mudah-mudahan dapat manfaat kan lah. Apa-apa pun yang bagi jadi Allah. La ilaha illallah.